Ini adalah Sony RX10 Mark V. Kamera compact dengan kopayan lens sampai 600mm. Boleh ke kamera ni shoot burung? Jom ikut aku nak tunjuk kat korang. RX10 Mark V menggunakan prosesor Bions XR dengan AI Processing Unit dengan sensor bersaiz 1 inci 20.1 megapiksel. Body kamera Sony RX10 Mark V ni memang ringan, hanya 1.1 kg sahaja. Satu tangan dalam poket, satu lagi tangan pegang kamera. Selamba je aku shoot burung kesumbar yang jauh tu. Aku rasa macam melagak pula. Kalau pakai kamera aku, patah tangan aku ni. RX10 Mark V mampu rekod video dalam resolusi 4K 120p. Video ni aku zoom dari 24mm ke 600mm. Masih stable gang. Mula-mula burung kusumbar ni jauh, tapi setelah dipujuk, dia datang dekat. Lens Zeiss Vario Sonnar T-Star 24 ke 600mm f2.4 ke 4 aperture memang sharp. Dari segi fokus, korang tak perlu risau. Autofocus RX10 Mark V sama dengan Sony A7 V. Memang laju melekat. RX10 Mark V mampu shoot 30 frame per second dengan kiraan fokus 60 frame sesaat. Sama macam A7 Mark V juga, korang tak perlu risau nak shoot burung terbang. Macam burung helang ni, relax je RX10 Mark V shoot tanpa masalah. Shoot spider hunter terbang pun tak ada masalah. Disebabkan body RX10 Mark V ni kecil, maka sangat mudah nak bergerak atau hunting burung. Sama seperti A7 Mark V dan A7R Mark VI. Mechanical shutter hanya boleh shoot 10 frame sesaat, tetapi bila tukar kepada electronic shutter, boleh shoot 30 frame per second. Secara keseluruhan dengan kopayan RX10 Mark V ni boleh shoot 30 frame per second atau fokus yang sangat reliable dengan AI subject detection. Memang sangat-sangat bagus, cuma dia tak ada pre-capture. Kalau ada pre-capture mesti lagi best, betul tak? Dia menggunakan bateri yang besar, sama macam kita punya mirrorless FZ100. So memang dari segi bateri tak ada masalah, tak risau sangat. Gambar-gambar semua aku dah tunjuk kat korang semua, memang padu, memang best, memang bagus bagi aku untuk shoot burung. So kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.